Alright, hi and welcome back to our Chemistry SPM channel. So untuk hari ini saya akan teruskan dengan membincangkan soalan nombor 5, 6, 7 dan 8 lah bagi paper SPM Percubaan 2026 Negeri Kelantan. Okay, so sebelum ni saya dah upload untuk soalan nombor 1 hingga 4. So ni bahagian kedua lah untuk soalan nombor 5, 6, 7 dan 8. Okay, so tanpa membuang masa kita start. Okay, so Raja 5 menunjukkan susunan radas bagi mengkaji kekonduksian elektrik. So kita ada set 1, kita ada set 2, dan untuk set 1 dia letak kepingan kuprum, untuk set 2 serbuk kuprum 2 oksida. Okay, which is copper 2 oxide lah. Okay, and soalan pertama dia, nyatakan jenis sebatian kuprum 2 oksida, type of compound. So kalau jenis sebatian atau type of compound, kita akan lebih fokuskan kepada dua saja. Sebab jenis sebatian kita ada dua saja, which is sebatian ion atau sebatian covalent. Betul tak? So soalan ini dia tanya kuprum 2 oksida kan. So kalau you perasan betul-betul, kuprum 2, kuprum is a metal, logam, dan oksida merupakan elemen oksigen lah, unsur oksigen. So itu adalah tidak logam, bukan logam. So logam dan bukan logam bermaksud ini adalah sebatian ion. Betul. Sebab kalau covalent, dua-dua bukan logam. Betul tak? So kalau dia bagi logam dan bukan logam, itu maksudnya itu sebatian ion, dan dia punya type of particle, jenis zarah dia adalah ion. So you kena tulis lah sebatian ion. Okay, macam saya sangat menggalakkan student saya untuk tulis perkataan sebatian itu. Okay, I memang insist my students to write the word compound. So in English you have to write as ionic compound lah. Okay, because yang itu yang menyebabkan you hilang markah sometimes. Sebab contoh, ada setengah tahun student tertinggal perkataan sebatian, and pada tahun itu kalau skema strict kita akan pangkal jawapan you. Contoh ada perkataan ion je, sebatian tadi kita akan pangkal. Sebab kita consider you jawab jenis zarah. We assume you jawab type of particle, which is wrong lah. Okay, so kalau boleh please jawab dengan lengkap. Tengoklah kalau dia ada jenis sebatian, bagi tahu sebatian apa. Okay, jangan tinggal perkataan sebatian. In English also same, jangan tinggal perkataan compound, ionic compound. Okay, so I move to next question. Nyatakan jenis daya tarikan antara zarah. Jenis daya tarikan, type of forces of attraction between particles. Okay, for copper 2 oxide lah dalam sebatian kuprum 2 oksida. Okay, so kalau macam ni, you kena faham that your jenis daya tarikan antara zarah ni ada dua saja. Daya tarikan van der Waals atau nama lain dia daya tarikan antara molekul, ataupun daya tarikan elektrostatik, either van der Waals force or intermolecular forces ataupun electrostatic forces. Betul tak? So yang ini, the answer is daya tarikan elektrostatik. Kenapa? Sebabnya dia sebatian ion. Okay, so you have to write lah electrostatic forces. Okay, so boleh check your textbook jugalah. Okay, saya letak kat sini lah, daya tarikan elektrostatik. So pastikan perkataan daya tarikan itu adalah in your skema jawapan. Okay, so dia memudahkanlah kita bagi markah. Janganlah tulis electrostatic saja, still salah. Okay, sebab dia satu term, satu terma. So kalau satu terma, memang kita kena bagi dengan lengkap. Daya tarikan elektrostatik, mesti betul, takkan salah. Okay, so yeah. And next question, berdasarkan Raja 4, susunan radas yang manakah boleh mengkonduksikan elektrik? Terangkan jawapan anda. Which apparatus setup can conduct electricity? And you have to explain your answer. Total 2 markah. Okay, nak explain macam mana? Okay, so first you have to see which one can conduct electricity lah, seperti biasa. So between both of these, set 1 and set 2, you know your set 2 is a ionic compound. Yes, betul. Tapi ionic compound it is in powder form. You have to remember that you punya ionic compound atau sebatian ion ini should be dalam bentuk larutan aqueous atau leburan. It should be either in molten state or aqueous solution state. Then only it can conduct electricity. Baru dia boleh mengkonduksikan arus elektrik. Tapi yang ini dalam bentuk serbuk, boleh konduksikan ke? Tak boleh. So itu yang you kena faham in this diagram. Sebab sebatian ion or ionic compound hanya boleh, I write for you lah, hanya boleh mengkonduksikan
arus elektrik dalam keadaan leburan atau larutan aqueous. So you kena faham lah benda ni betul-betul. Dalam keadaan leburan atau larutan aqueous. So kalau you faham benda ni, barulah you boleh menjawab soalan dengan betul. Okay, in English just change lah. Can conduct only in molten state or aqueous solution state. Tapi yang ni dalam serbuk memang tak boleh lah. So the only one yang boleh adalah set A. Itu secara teori. Kalau you nampak secara observation, pemerhatian, you nampak tak? Kalau dia kata dia boleh mengkonduksikan arus elektrik, okay, can conduct electricity, you nampak the bulb kat sini, mentol ni menyala, mentol ni tak menyala. So this one clearly shows that this one, the set one, can conduct electricity. So yeah, that's another one way lah for you to determine. Okay, so now how to give the answer correctly. Okay, so you have to give the complete answer. They ask which apparatus set up, so you have to say set 1, set 1. Okay, then you have to explain jawapan you. Kenapa? Okay, sebabnya jawapannya adalah dia ada kepingan kuprum. Kepingan kuprum ini dia sebenarnya sejenis logam, betul tak? So logam dan dia ni adalah mengandungi elektron yang setempat dalam keadaan berpejal. Okay, tapi yang ini tidak. Yang ini dia serbuk, which is dalam bentuk ion yang tidak bebas bergerak. So that's the answer lah. Okay, so you can say like this. In set 1, the copper atom, it has electron which can dislocalized. Then it can be dislocalized. Okay, although it's in solid form. While in set 2, your copper 2 oxide powder, they don't have free moving ions. So if they don't have free moving ions, so can they conduct electricity? Of course cannot. So that's the answer. Okay, you have to say this one have delocalized electrons, so although it's in a solid form, so they can conduct electricity. While for set 2, your copper 2 oxide powder, they don't have free moving ions, so they cannot conduct electricity. Untuk bahasa Melayu, kena terang satu demi satu kan. So you have to say dalam set 1, atom kuprum. Okay, saya letak atom Cu lah. Okay, dari mana atom Cu datang? Dia datang daripada kepingan kuprum ni lah. Okay, so you have to say atom Cu mengandungi or mempunyai, up to you lah. Okay, mengandungi elektron yang boleh dinyasatempatkan. Yang boleh dinyasatempatkan. Okay, dalam keadaan berpejal. So apa maksud dinyasatempatkan? Dia boleh bergerak. Faham tak? Dia boleh bergerak dari one side to another one side. Itu yang dimaksudkan dengan delocalized or dinyasatempatkan. Okay, dalam keadaan berpejal, manakala dalam set 2, serbuk kuprum 2 oksida. Betul tak? Sorry, zinc oksida ke kuprum oksida? Serbuk kuprum 2 oksida, betul lah. Serbuk kuprum 2 oksida tidak mengandungi ion yang bebas bergerak. Ion yang bebas bergerak. Kenapa ion yang bebas bergerak ini penting? Sebab ion yang bebas bergerak lah yang membawa charge. Charge itulah yang menjadi elektron. Elektron pula elektrik. Okay. So that's the importance of this concept. Faham? Okay, so moving on to next question. Amir membantu datuknya mengemas rumah lama. Tiba-tiba lampu berkelip-kelip dan berlaku percikan elektrik. Okay, so pemeriksaan mendapati dawai kuprum lama telah rosak dan hampir terputus. So he's helping his grandfather and then the lights flickered and sparks appeared from the electrical socket. So inspection found that all copper wire was damaged and almost broken. So soalan dia, apa yang Amir boleh buat lah
untuk memperbaiki dawai kuprum yang hampir putus itu. Okay. So satu markah lah. Sudah ada dua jawapan. Either you sambungkan wayar kuprum dengan logam, ataupun you menggantikan dengan dawai baru. Itu dua je cara you. Itu je yang boleh buat. Alright. So macam saya lagi suka untuk menggantikan terus lah, sebab dia kata almost broken. Dia nak patah dah, dia nak terputus dah. So better lah. So you have to say menggantikan dengan dawai baru. Cukup lah. Ni yang Amir boleh buat. Okay. Then the next one. Dengan menggunakan konsep ikatan logam, huraikan bagaimana tenaga elektrik dapat dialihkan semula setelah pengubahsuaian dilakukan. Kiranya setelah dia ganti dengan dawai barulah. And konsep ikatan logam ini maksudnya dia cuba kaitkan dengan ikatan logam lah, konsep ikatan logam yang ada. Okay, metallic bond. They try to relate with that. Okay, so what you have to do in metallic bond. Remember that if we talk about metallic bond, we have some common terms. We have delocalized, we have sea of electrons. So we have those terms. So you kena menggunakan konsep-konsep itu untuk menjawab soalan inilah. Okay, so for this question, I hanya akan bagi jawapan dalam bahasa Melayu sahaja. Kenapa? Sebabnya saya nak nanti student DLP translate and comment in the comment box. Saja untuk bagi you sendiri fikir and untuk saya tanda juga sebagai cara lah untuk praktis sama ada jawapan you betul ke salah, ada nak tambah apa-apa ke tak pada jawapan you. Okay, so first apa you boleh kata adalah atom logam. Kira atom logam tu kiranya dawai kuprum. Contoh kalau kita gantikan dengan dawai kuprum, dalam dia ada atom logam, betul tak? So atom logam mempunyai electron valence yang boleh dinyasatempatkan. Ni first point lah. Dinyasatempatkan. Okay, then apa yang berlaku kalau dia boleh dinyasatempatkan? Dia akan membentuk lautan elektron. So here you have to read out with the sea of electrons, because the sea of electrons only formed after your electrons started to delocalized. Understand? So lautan elektron terbentuk. Okay, apabila lautan elektron ini terbentuk, apa yang berlaku? So inilah dia punya permulaan lah orang katanya. Okay, permulaan kepada perubahan tenaga. Kenapa? Sebabnya apabila kita on switch, tenaga elektrik dibekalkan, elektron akan bergerak. So when kita supply elektrik, tenaga elektron tu akan bergerak dari terminal negatif ke positif. So macam ni lah dia berlaku. Okay, so you have to say apabila tenaga elektrik dibekalkan elektron akan bergerak dari terminal negatif kepada positif. Kepada terminal positif. So ini adalah jawapan you lah. Okay, ni adalah jawapan you untuk soalan ini. Dia tak susah pun sebenarnya. As long as you faham konsep dia, memang you boleh mengajar benda ni. Okay, so macam ni lah nanti you punya elektron akan bergerak lah daripada yang ni ke this side. So ni lah konsep ikatan logam lah. So soalan ini sebenarnya dia bukan menggabungkan ikatan sebatian kovalent dan ion. Dia pergi gabungkan sebatian ion dengan sebatian logam. Okey, ikatan logam dengan ikatan ion. Dia nak test benda itu. So memang bagus lah soalan ni. Satu soalan yang sangat bagus, sangat unik lah. That's why I take some time untuk explain. Okay, then kita bergerak kepada soalan nombor 6, which is about polymer. 3 polimer sintetik dan juga ciri serta kegunaannya. Oh, by the way, alang-alang tu saya nak selitkan sikit.
Pernah ada seorang student request in my channel untuk ajar tentang bab polimer kan. Okay, so video untuk bab polimer hampir siap tapi masih dalam proses editing dan sebagainya. So kalau rasa nanti saya akan upload lah. Okay, so saya mohon you bersabar. Tapi let's say kalau you nak dengan urgently, can let me know lah. Saya boleh cepatkan proses untuk edit dan letak di dalam channel. Alright, okay, so saya teruskan soalan dia. Polimer, kita ada polimer X, kita ada polimer Y dan kita ada polimer Z. Okay, kita ada 3 jenis polimer dan polimer ini sebenarnya apa? Okay, you ni sebenarnya kalau tak tahu, you boleh rujuk buku teks. So inilah masanya untuk you nak merujuk buku teks and untuk tahu apakah nama polimer ini dan sebagainya. So untuk nak bagi you nampak, saya akan buka buku teks sekarang. So inilah in your textbook muka surat 146. So in this page dia dah terangkan tentang semua polimer dan monomer yang wujud lah. Okay, so contoh yang ada CH3. Okay, dia ada CH3, so kiranya ini polimer apa? Ini adalah polipropina. Tulis. Okay, masa ini you boleh buat nota tu sambil-sambil menjawab soalan percubaan SPM, you kena buat nota. So itulah yang akan memudahkan you untuk faham semua topik and cover semua topik. Okay, so polipropina ni dia punya monomer apa? Monomer dia adalah propina. Tulislah. Okay, dia tak salah pun. Even you nak lukis pun bagus juga. Okay, saya malas sikit lah nak lukis. So, that's why saya tak lukis. So, ni polipropina. Dan ni apa? Dia ada klorin. So, kalau dia ada klorin, dia adalah polichloroethina. Okay. Dan dia punya monomer adalah chloroethina lah. Okay, so tulis juga polichloroethina. Okay, and dia punya monomer. Okay, tulis juga. Which is chloroethina ataupun vinyl chlorida. Okay, then next yang ini. Okay, yang ini ada like styrene. Nampak tak yang ni? Simbol ni. So apa ini? Okay, ini adalah polystyrena. Okay, so nama dia adalah polystyrena. Okay, polystyrena. So dia adalah styrena lah. Styrena. Yes, exactly. So ini adalah jawapan you untuk soalan ini. Okay, then apakah dia punya yang tak lengkap pada table? Okay, dia tanya polichloroethina nak guna kat mana? So kita guna dalam pipe air dan juga penebat elektrik. So nampak tak? This is cara untuk buat soalan pasir. Ramai pelajar dia pergi buat soalan pasir, dia tak tahu jawapan, dia sana daripada skema jawapan, habis. That's not the way. You kena buka buku teks, you kena buat soalan sambil rujuk, sambil buat. So ini yang akan meningkatkan your long term memory. So better for you to do like this lah. Okay, sama juga yang English version, tolong translate for yourself Okay, then apakah unit asas bagi polimer? Soalan basic. Unit asas bagi polimer. Unit asas dia adalah monomer. Dah ada dah. Tulislah monomer. Okay, then next question. Persamaan kimia bagi pembentukan polimer X. Polimer X ini siapa sebenarnya? Polimer X ini adalah polipropina. Okay, so macam mana propina menjadi polipropina? Itu soalan dia. So you akan lukis propina dululah. So propina ni apa? Okay, macam mana nak tahu? Okay, you lukis dia semua dalam this bracket ni. So dia akan ada sebenarnya C dengan C. Lepas tu H dengan CH3 kan. Ni H, ini H. Ini pun H, ini pun H. Yang ni bukan H. Yang ni CH3. Okay, then kat tengah ni ada double bond sebab dia ni propina, which is jenis alkina. So dia ada double bond. Okay, then nak letak apa lagi kat depan? Kat depan you kena letak N. Kenapa N? Sebabnya sejumlah monomer. Contoh, 5 monomer gabung jadi polimer. Dia macam tu. So N ini sebenarnya dia menunjukkan bilangan monomer yang akan digabungkan. So dia tak tahu dia nak gabungkan berapa. So that's why kita just ungkapkan dengan N. So your N maybe 1, maybe 2, maybe 3, maybe 4, 5, 6, 7, 8 dan sebagainya. Okay, so better letak N lah. So N itu merujuk kepada nombor. Okay, then yang ini yang menghasilkan you punya polimer. So you punya polimer dah ada dah kat atas. Lukis baliklah benda ini. Okay, so buat arrow macam ni. Oh sorry. Okay, and then buat lagi satu kat sini. Okay, macam sangat.
Sekejap lah. Sorry tau, saya babak melukis ni slow sikit. Okay. So pandai-pandai saya lukis Okay. So lepas tu letak rantai panjang. So rantai panjang ini sebenarnya menunjukkan you punya polypropinah yang terhasil. Okay, then sama juga letaklah H kat sini, H kat sini. Okay, C pula, H kat sini, sini pula CH3. Okay, kenapa saya nak mengelakkan U untuk letak double bond? Sebabnya masa dia monomer memang dia ada double bond, tapi lepas dia jadi polymer, lepas dia gabung-gabung, semua double bond akan break. Sebab mana-mana reaction pun dia akan berlaku pada double bond, ikatan ganda dua. So ikatan tu akan break baru dia akan membentuk hasil. So that's why dalam produk yang terhasil ni memang tak ada double bond lah. Okay, then nyatakan satu kegunaan polimer Y. Okay, sekejap. Saya saja nak kecilkan sikit your drawing kat sini, besar sangat. Aish, sekali. This size. Okay, boleh. Cantik sikit. Okay, lawa lah sikit. Okay. So dia tanya kegunaan polimer Y. So polimer Y apa tadi? Polimer Y adalah polychloroethene. Betul tak? Yes, so dia digunakan dalam pipe air dan juga penebat elektrik. Kau tulis both ke? Salah satulah. Okay, sebab dia ada dan kan, so optional. So at least you ingat satu kegunaan pun okay. So saya nak ingat pipe air lah, senang. Sebab dia kata vinyl chlorida. So vinyl tu saya rasa macam senang nak kaitkan dengan pipe air. Okay, so settle yang ini. Saya masuk kepada soalan seterusnya, soalan B. Okay, soalan B pula berkenaan dengan diagram 5 shows two types of polymerization reaction, namely V and W reaction. Ada dua jenis tindak balas pempolimeran, iaitu V dan W. So tindak balas pempolimeran sebenarnya ada dua saja. Satu pempolimeran penambahan dan lagi satu pempolimeran kondensasi. So we have two sahajalah, addition polymerization and also condensation polymerization for the LP version. So soalan tanya sekarang, apa ni V, apa ni W? So you kena tahu lah. Okay, so if we say pempolimeran penambahan, addition polymerization, so actually itu sebenarnya cuba untuk menerangkan kepada kita berkenaan dengan ganda dua. Sebab penambahan, tindak balas penambahan, addition will only happen to alkena sahaja yang ada double bond. So obviously tindak balas V ini adalah pempolimeran penambahan. Okay, yang saya tulislah penambahan. Okay, which is addition polymerization. And then W ini kalau you perasan condensation. Why condensation? Sebabnya dia punya hasil air ni air. Nampak tak? So air ini a main hint sebabnya proses kondensasi memang dia menghasilkan air. Okay, so in that word this is pempolimeran kondensasi. Condensation polymerization. Okay, sekejap pempolimeran kondensasi. Maaf tau, saya term-term BM ni macam kena ambil masa sikit nak tulis sebab saya fully belajar dalam BI. So when terang dalam BM, dia memang ambil masa sikit. So sekarang soalan tanya, berdasarkan Raja 5, banding bezakan tindak balas V dan tindak balas W. They ask you to compare and contrast. Okay, so when they say compare and contrast, banding dan bezakan, meaning that you have to focus on two things. You kena ada persamaan dan you kena ada perbezaan. Jangan bagi perbezaan saja, memang kita akan penalize you. Okay, so please take note benda ini sebab ini satu kesalahan yang setiap tahun calon akan buat. Persamaan dan perbezaan. Okay, so first you kena bagi at least satu persamaan. Okay, so apa satu persamaan antara dua-dua tindak balas ini? Both of ni tindak balas pempolimeran. Apa maksud pempolimeran? Dia terbentuk daripada percantuman banyak ulangan unit asas atau monomer. So percantuman banyak monomer menghasilkan polimer, either pempolimeran penambahan ataupun pempolimeran kondensasi. So itulah dia punya persamaan. So you boleh kata persamaan. Dia tak nak lengkap, dia letak point saja. Boleh je letak persamaan dan you katalah terbentuk daripada percantuman
banyak ulangan unit asas. Okey, ataupun monomer lah. You tak nak kata ulangan unit asas, you boleh kata daripada banyak percantuman banyak monomer. Bolehlah I nak kata monomer sahaja. Okay, kita bagi markah yang ni. Dia betul. Okay, memang dia betul. It's correct. Okay, it forms through the combination. Combination. Bukan combination lah. That is a word. Okay, please check lah DLP version So, yang itu. Then, perbezaan. Perbezaan kena bagi dua lah. Okay, so perbezaan you kena jawab dalam ayat lengkap. Ayat yang membezakan. So, ayat lengkap yang membezakan. Yang pertama adalah, you boleh kata yang first ini iaitu tindak balas VU. Tindak balas V ini pempoliman penambahan, betul tak? So, dia hanya melibatkan satu jenis monomer sahaja. Sebabnya dia ada yang ini sahaja, which is propina. Betul tak? Okay, tapi yang kedua ni not like that. Yang kedua ni dia ada banyak. Dia ada etandiol ada, lepas tu dia ada asid terafelic ada. Nampak tak? Dia ada dua monomer. Tapi yelah you tak belajar pun pasal etandiol dengan asid terafelic. Tapi dalam buku teks diberitahu, so you kena tahulah itu pun sebenarnya satu monomer. Okay, so first you boleh kata okay, tindak balas. Okay, eja dengan lengkap So tindak balas V melibatkan satu monomer sahaja. Okey, satu monomer sahaja. Manakala tindak balas W. Okey. Tindak balas W melibatkan dua jenis monomer. Dua jenis monomer. Okey. Ni satu perbezaan dia. Lengkap. Satu ayat perbezaan you kena ada perkataan manakala juga kat tengah. So ini yang menunjukkan you buat perbezaan dengan betul. Okey, then next. Lagi satu perbezaan kan. So you boleh kata yang first ni dia tak ada hasil sampingan pun, dia just hasilkan polimer habis. Tapi yang ini ada hasil sampingan. Selain daripada polimer kat sini, dia menghasilkan air, H2O. So ini pun boleh dikira sebagai satu perbezaan juga. So you boleh kata tindak balas, jangan tulis macam saya T-B.ls ni. Ini saya je boleh buat, tapi tak apalah, saya tulis dengan lengkap. Kok ada yang buat juga kan. So tindak balas V tidak menghasilkan hasil sampingan, ataupun you boleh say tiada hasil sampingan. Tiada hasil sampingan manakala tindak balas W ada hasil sampingan. Okey, cukuplah. So dah adalah semua perbezaan persamaan you. Okay, so you kena tahulah benda ni, sebab ini yang akan memudahkan you untuk menjawab soalan exam. So kalau you jawab soalan ni secara berulang kali, you memang dah bersedia untuk SPM. Okay, macam tu je lah konsep dia. Okay, so kita pergi kepada soalan seterusnya yang melibatkan C. Okay, which is about polymer synthetic lah. Okay, beg plastik adalah bahan buangan polimer yang terbanyak di negara kita. It's one of the most common polymer waste in our country. So, kaedah yang sesuai untuk pengurusan. They ask appropriate method. Highlight the word appropriate method. Only one method they ask. And they ask to terangkan jawapan you. Terangkan, explain your answer. So, what is the most appropriate to manage the plastic waste lah in the country? Apa cara yang paling sesuai untuk menguruskan sisa beg plastik ini supaya dia tak ada banyak plastik lah kat bumi ni. Okay, so satu cara yang paling mudah adalah kitar semula, reuse. Okay, you boleh kata kaedah kitar semula, reuse method, ataupun recycling method boleh juga. So, kenapa kaedah kitar semula ini? Sebab dia boleh mengurangkan pencemaran alam sekitar. It can reduces the pollution. Okay, why? Because kalau kita guna semula, kita takkan bakar plastik.
So kalau kita bakar baru ada pencemaran udara. Kalau kita bakar tak ada pencemaran udara. So, boleh tak kita mengurangkan pencemaran sekitar? Yes, boleh. So we can reduce the pollution. For example, air pollution. Ini jawapan untuk BI lah. Untuk bahasa Melayu boleh kata dapat mengurangkan pencemaran alam sekitar. Okay. Pencemaran alam sekitar. Contohnya nak bagi contoh pun boleh juga. Okay, tapi markah dia pada apa kaedah dengan dia punya reason. Okay, cukuplah. Bagi macam ni dapat 2 markah dengan senang. Nampak tak? Mudah je kan? Dia senang je sebenarnya. Kalau you faham memang senang. Okay, so sekarang kita akan teruskan dengan soalan nombor 7 untuk video kali ini, iaitu soalan yang melibatkan sabun. Bab 5, tingkatan 5. Bab terakhir lah. Okay, melibatkan kimia kosmetik. Okay, so kita teruskan dengan soalan A. So, dia masukkan sabun natrium palmitate, sodium palmitate soap in the water which is pH 4 lah, and there's a grease cloth kain yang bergrease, and after some time pun the grease kekal juga. So they ask the first question, nyatakan nama tindak balas penyediaan sabun. So in English, state the name of the reaction to prepare a soap. Okay, so that's the question. So seperti biasa, soalan ini pun sama juga, dia jatuh under construct mengingatlah. So dia akan test lah whether you punya ingatan tu okey ke tak untuk teori dan sebagainya. Okay, so jawapan dia adalah the preparation of soap, which is saponification. Dalam bahasa Melayu, saponifikasi. Okay, saponifikasi. Inilah nama tindak balas lah. Okay, then next question. Cadangkan alkali yang sesuai untuk menghasilkan sabun dalam Raja 6. Suitable alkali to produce soap in diagram 6. So the correct answer is sodium hydroxide ataupun natrium hydroxide lah. Okay, so letak je lah natrium hydroxide. Okay, you wajib kena A je ke? Nak bagi formula je pun boleh ke? Boleh je, sebab dia suruh cadangkan saja. So up to candidate lah, dia nak bagi nama saja ke, dia nak bagi formula ke, memang bergantung pada calon. Okay, and then the next question, berdasarkan Raja 6, terangkan pemerhatian. Okay, explain the observation. So what you can see there is the reaction ataupun the grease is still there. Betul tak? So you can say you have to give for 2 marks kan. So you boleh kata tindakan pencucian tidak berkesan. Okay, maksudnya cuci dengan bahan yang ada tu tak berkesan lah. You kena nyatakan benda tu, sebab dia suruh bagi pemerhatian. Pemerhatian maksudnya apa yang you nampak. Okay, so ini first point you. So dia tidak berkesan. So kenapa dia tidak berkesan? Sebabnya dia membentuk asid organik yang tak larut. You letak alkali, tapi asid organik yang ada pada grease itu dia tak larut. So dia larut baru dia akan hilang. Betul tak? So you can say membentuk asid organik yang tak larut. Maksudnya pencucian dengan cara sedemikian dia membentuk asid organik yang tak larut lah. Okay, so sekarang ni dah jawapan dia. Dan kita kena tengok cadangan. Cadangkan bagaimana untuk mengatasi masalah tersebut. Serangkan jawapan anda. So you have to say gantikan sabun dengan deterjen. Okay, so kenapa? Sebab kalau you gantikan sabun dengan deterjen, dia akan membentuk asid organik yang larut. Ataupun you boleh gantikan air yang neutral. Maksudnya ni pH air dia 4, dia still berasid. Betul tak? So kita bagi dia neutral lah. So kalau kita bagi dia neutral, lagi senang lah reaction tu untuk berlaku. So up to you, you nak bagi yang mana. So macam saya selalu suka kata gantikan sabun dengan deterjen lah. Dia either you gantikan sabun dengan deterjen atau tukar pH air kepada 7. Tu je. Okay, so ni 2 je suggestion you. Okay, dan kenapa? Sebab dia membentuk asid organik yang larut. So asid organik yang larut akan hilang lah kiranya. Okay, dia akan hilang lah the tanda pada baju itu. Okay, so cukup lah. So you punya jawapan hanya 2 saja. Either you gantikan sabun dengan deterjen ataupun you tukar pH air kepada 7. Okay, ni 2 je you boleh bagi sebagai jawapan untuk soalan ini.
Okay, next question. Raja 7 menunjukkan satu preskripsi ubat yang diberikan oleh doktor kepada Sertar. Okay, dia bagi Codeine dan juga antihistamin. Alright. Okay, apakah masalah kesihatan yang dihadapi oleh Sertar? Okay, so kalau dia bagi Codeine dengan antihistamin, dia punya masalah tu you have to bagi tahu lah apa. So first we start dengan Codeine. Okay, so kita bagi Codeine untuk apa? Seperti biasalah, ni construct mengingat, mesti ramai tak ingat kan? Jomlah kita scroll buku teks. Tak tahu scroll je. Okay, so kalau kita tengok kat bawah ini, yes, kat sini. Okay, so kita akan bagi Codeine. Codeine kita bagi untuk apa? Codeine kita akan bagi untuk sakit rawatan batuk dan cirit-birit. So apa masalah kesihatannya? Masalah kesihatan, okay, we will tulislah Codeine either untuk batuk atau cirit-birit. You pilih lah batuk atau cirit-birit. Salah satu you bagi satu je cukup dah. Okay, then antihistamin. Okay, mana dia? Antihistamin. Sorry. Histamin. Okay, kenapa kita bagi antihistamin? The reason is sebab antihistamin ini kita bagi untuk hidung berair dan kegatalan. Up to you lah. Okay, macam saya nak bagi untuk hidung berair lah. Senang. Okay, hidung berair. Sekejap, berair jangan salah. Berair. Yes, betul. Okay, so you kena tahu lah function ubatnya apa, kita guna untuk apa dan sebagainya. Antihistamin untuk apa, corticosteroid untuk apa, antibiotik untuk apa, antiseptik untuk apa, disinfectant untuk apa, you kena tahu lah. Aspirin untuk apa dan sebagainya. Okay, serta mempunyai pilihan yang sama. Sorry, ada masalah sikit. Serta mempunyai pilihan yang sama, pilihan sama ada untuk menggunakan ubat moden atau ubat tradisional. Sebagai pelajar kimia, bantu serta membuat pilihan dan wajarkan jawapan anda. So you boleh bagi tahulah you nak guna yang mana. So you pilih lah, you nak bagi tahu nak guna ubat tradisional ke ubat moden. Okay, sebenarnya skema jawapan memang terima kedua-dua jawapan itu. Skema jawapan memang tak restrict lah. Dia memang kalau you jawab ubat tradisional pun dapat markah, jawab moden pun dapat markah. Tapi kita akan tengok reason lah, make sense ke tak. Okay, so contoh macam saya nak kata guna ubat moden, saya lagi prefer ubat moden lah. Okay, kenapa ubat moden? Dah bagi tahu ubat moden dah satu markah dah. The reason is sebabnya ubat moden telah menjalani ujian klinikal. So dia adalah safe lah. Okay, dos dia sesuai, tidak membahayakan orang. So you boleh kata telah menjalani ujian klinikal, maka ubat ini sesuai untuk kesan yang cepat lah. Okay, so maksudnya dia cepat melegakan sakit. Okay, kalau you nak guna ubat tradisional, salah ke? Tak, betul juga. Apa reasonnya? Sebabnya ubat tradisional murah dan mudah diperolehi pun boleh, tiada kesan sampingan pun boleh. So macam tu lah. Okay, so ubat moden ni dia mahal sikit lah, to be honest. Okay, dan kita masuk kepada soalan terakhir untuk video kali ini, iaitu soalan nombor 8 yang melibatkan proses pengekstrakan logam. So baguslah paper Kelantan ni, soalan pertama pun pasal pengekstrakan logam, tapi dia pergi tanya pasal seramik. Yang ini dia tanya pasal pengekstrakan logam yang kita belajar dalam redox. Okay, so kita ada proses X, proses Y. Okay, dua-dua proses ni kita dah belajar dah. So sekarang soalan pertama, berdasarkan proses X dalam Raja, namakan proses X. Proses X ni apa? Dia ada positif, negatif, dia ada cathode, anode. So dia adalah elektrolisis. So tulis lah, elektrolisis. Okay, then tuliskan setengah persamaan di anode dan cathode. Okay, di anode untuk proses X ini kita ada aluminium oksida. So anode kita akan pilih yang negatif. So oksida lah yang menjadi mangsanya. So you kena letaklah oksida punya setengah persamaan. So 2O2 minus menghasilkan O2 plus 4E minus. You rujuk lah you punya siri keupayaan elektrod. Dan untuk cathode kita akan ambil yang positif. So kita akan ambil aluminium lah.
Al3 plus 3 elektron menghasilkan Al. Okey. Settle untuk yang ni, masuk soalan B pula. Okey, so soalan B merujuk kepada proses Y dalam darjah 8. Persamaan kimia menunjukkan proses penghasilan besi dalam industri melalui tindak balas antara biji besi dengan arang kok. Tentukan perubahan, okey, bagi ferrum. So kiranya dia tanya apa perubahan dia kan. So sebenarnya kat sini Fe2O3, kiranya Fe3 plus lah. So Fe3 plus dia akan jadi Fe in the end. So perubahan dia daripada 3 plus menjadi Fe biasa saja, which is kosong. So inilah perubahan dia. Okay, sekiranya kilang tersebut mampu memproses 640 kilo biji besi sehari dengan karbon berlainan, hitung disim besi yang dapat dihasilkan dalam sehari. Soalan pengiraan lah. So untuk soalan pengiraan ini you kena tengok betul-betul lah. Okay, so dia kata disim kan, so you kena kaitkan dengan bilangan mol lah seperti biasa. So kita start dengan formula bilangan mol besi. Okay, mol sama dengan disim per disim molar. Betul kan? Disim per disim molar. So disim letak dalam unit gram. So kiranya 640 darab 1000. Okay, dan kita bahagi dengan disim molar, which is 160 kilo. Okay, kita akan bahagi dengan 160 lah untuk mendapatkan jawapan yang betul. Okay. Okay, so saya bagi dengan 160 sebabnya tu jisim molar lah. Okay, jisim molar untuk Fe2O3 lah. So Fe2 you tahu kan 56 kan. So you just tekan calculator je lah. 56 darab 2 tambah dengan 3 darab oksigen 16. So semua sekali 160 lah. So dia 160 gram per mol. Okay, dan yang ini jadi gram lah kan. So 640 123 gram over 160 gram per mol. Okay, then you cut gram dengan gram, yang tinggalnya mol lah kan. So dia akan dapat 4000 mol. Okay, so dapat 4000 mol, tetapi you kena dapatkan nisbah mol dia lah untuk tahu jawapan yang betul untuk soalan ini. So sebenarnya persamaan kimia dia mana? Okay, so you kena buatlah persamaan kimia sebenarnya. Okay, macam saya memang ingat benda tu, so saya tak perlulah nak buat. Okay, but saja nak tunjuk kat you guys supaya you guys nampak. Okay, so kejap, manakah persamaannya? Persamaannya adalah yes, yang ini. Okay, yang nampak tak? Sekejap, apa pula dia ubah? Yang ni saya tengah tunjuk ni. Inilah persamaan dia. Okay, so kita akan start dengan Fe2O dulu. Okay, sebab dia kata menggunakan karbon yang berlebihan. So kita punya persamaan ni sebenarnya macam ni. 2 Fe2O3 tambah 3 karbon menghasilkan 4 Fe campur 3 CO2. So you kena ingatlah persamaan kimia ni. Okay, dan kat sini lah you tahu nak buat nisbah mol macam mana kan. So nisbah molnya sebenarnya yang you cari ini biji besi, which is Fe2O3 punya lah. Okay, so you nak cari jisim besi, you nak cari berapa Fe yang dia gunakan. So 2 mol Fe2O3 bernisbah dengan 4 mol Fe. So yang you cari tadi 4000 mol ni untuk yang inilah, 4000 mol is X. So you kena cross multiply dia lah. Okay, so you kena cross multiply, you akan dapat 8000. Okay, so 8000 mol tu bilangan mol, tapi you nak jisim kan. So jisim adalah sebenarnya bilangan mol darab jisim molar. So 8000 mol darab dengan jisim molar dia 56 gram per mol. Okay, so mol dengan mol you dah boleh potong. So 8000 you darab dengan 56. 4 jap. 8000 lah. Okay, 8000 gram. So tukar kepada kg, 448 kg.
Ni lah jawapan akhir you. Wajib bagi dalam kg ke? Tak perlu pun. You nak bagi dalam gram pun kita terima je. Saya sahaja tukar lah. Okay. So markah dia kat mana? First you kira bilangan mol besi ni. Betul, 1 markah. Nisbah mol ni 2 markah. Disem ni markah ketiga. So memang you kena ingat lah persamaan-persamaan dia. So benda ni kena fokus sikit lah. Okay, sebab benda ni memang sangat penting. And persamaan dia lagi penting. Okay. So you kena ingat apa dia punya produk dia relate dengan apa dia keluarkan. Sebenarnya sudah diberi dah kat sini. You just use back sahaja. Okay, you just use back sahaja the persamaan kimiah yang ada kat sini. Okay. And then next question, berdasarkan Raja 8, proses manakah sesuai digunakan untuk mengekstrak biji timah? Terangkan jawapan anda. Okay. Dia tanya proses mana antara Y dengan X. So X ini kita akan guna yang reaktif, betul tak? Yang lebih reaktif. Maksudnya kita akan guna yang above hydrogen. Tapi sekarang dia tanya biji timah, betul tak? Biji timah is ferrum lah kan. So ferrum ni dia kurang reaktif. So dia masuk melalui yang ini, pengekstrakan melalui proses penurunan karbon. Kita tak boleh nak guna elektrolisis lah untuk ini. So jawapan yang tepat adalah proses Y, bukan proses X. Okay, ni you punya prior knowledge. So you boleh kata proses Y. Okay, and you kena terangkan jawapan tu. Kenapa? Sebabnya timah. Okay, timah ni dia kurang reaktif berbanding karbon. You have to say that lah. Timah kurang reaktif berbanding karbon. Okay, so ni you punya first point. Okay, sebab dia tu bawa karbon tau dalam siri kereaktifan logam. Ni you punya prior knowledge lah, berbanding karbon. So apa kesannya? So kesannya you boleh kata macam ni, ataupun you nak kata timah berada di bawah karbon dalam siri kereaktifan logam. Sama juga dengan point nombor 2 ni. Okay, dia sama maksud saja. And point nombor 3 apa? Point nombor 3 adalah karbon boleh menyesalkan timah daripada biji timah. So dia lagi tepat lah. So sebab dia lagi rendah, maksudnya timah lagi rendah berbanding karbon. So karbon boleh nak turunkan dia lagi. Okay, so that's the thing lah. So karbon boleh menyesarkan timah daripada biji timah. Timah daripada biji timah. Cukuplah. Dapatlah 3 markah lengkap you untuk soalan ini. Okay, so settle untuk soalan ini. Dan next kita akan jump kepada bahagian B lah. Tapi bukan dalam video ini, dalam another one video saya akan bincangkan soalan bahagian B dan juga bahagian C lah. Okay, memang banyak soalan tapi sangat menarik paper Kelantan ini. So dalam this week saya akan settlekan paper Kelantan, Negeri Sembilan, Terengganu dengan Kedah. Okay, so this week akan settle yang ni. Dan next week saya akan post untuk paper Selangor, Perak dan sebagainya. So apa-apa pun saya harapkan you guys continuously support our channel and watch all the videos. Okay, thank you and bye.